Hard Rock Cafe mula bertapak di Ipoh pada bulan Jun 2023. Pada masa tu kami membuka merchandise ataupun kita panggil lebih dikenali sebagai Rock Shop. Dan pada bulan 3 tahun 2024, Hard Rock Cafe secara rasminya membuka pintu untuk warga Ipoh dengan pembukaan kafe dan rock shop pada bangunan yang sama. Okey, Ipoh secara keseluruhan, secara amnya dikenali sebagai bandar bersejarah, bandar City of Music, alright, recognized by UNESCO. And then kami merasakan tiada Hard Rock Cafe pada belah utara, betul tak? Kita ada di pada belah selatan daripada Johor, Melaka, Kuala Lumpur, dan akhirnya kita membawa Hard Rock Cafe untuk rakyat-rakyat utara dan bertapak di Ipoh. Hard Rock Cafe Ipoh ni adalah brand yang sudah 55 tahun di dalam industri. Okay, and then kami berkembang daripada London, membuka franchise ke seluruh dunia, dan di dalam Malaysia kita ada 8 Hard Rock Cafe sekarang. Hard Rock Cafe ini menarik sebab dia berpaksikan kepada muzik, rock and roll sebagai contohnya. Dan kita melihat semua Hard Rock Cafe sebagai monumen yang di mana kita ada gitar besar, betul tak? Dan kita juga membawakan live music. Kita membawakan American food pada rakyat tempatan. Kita juga membawa koleksi memorabilia yang boleh didapati ataupun dilihat pada seluruh Hard Rock Cafe di dunia. Dan kita juga membawa koleksi-koleksi pakaian yang terhad ataupun hanya boleh didapati di lokasi itu sendiri. Okey, untuk range makanan kita bermula daripada kita punya starter ataupun appetizer daripada RM40 ke our main course up to RM100. Untuk diambil maklum, portion makanan kami di sini adalah more to family sharing punya size. Maksudnya besar untuk kongsi dan rasa bersama. Okey, dari segi event pula, kami boleh memuatkan sehingga 120 orang atas dan bawah, menyediakan perkhidmatan live band untuk menceriakan lagi anda punya event ataupun anda punya majlis di Hard Rock Cafe. Dan kami bermain pada hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad sahaja. Daripada 8 hingga 11.30 dan pada hujung minggu 8.30 sehingga 11.45. Okey, jangan lupa follow kami di Instagram Hard Rock Cafe _Ipoh dan Facebook Hard Rock Cafe Ipoh.